balik kita kecoh berkenaan dengan isu semut flotilla. Di samping kita tengah havoc berkenaan dengan akta ura yang mungkin akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan datang ini. Tengok-tengok diam-diam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah berlaku satu perkara yang memang sangat-sangat bangsat dekat negara kita ini. Iaitulah satu program yang dilihat merupakan program rasmi Kementerian Pelancongan, program rasmi Tourism Malaysia. Tengok-tengok ada hidangan arak secara free flow. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidangan arak secara tak putus-putus. Tak pernah berlaku tuan-tuan sekalian, terutamanya di zaman Malaysia yang moden ini, ada hidangan arak disediakan dekat program-program rasmi kerajaan ataupun yang melibatkan agensi kerajaan. Sebab memang ada perkeliling. Perkeliling kata tak boleh hidangkan arak dekat mana-mana program rasmi kerajaan ataupun program-program yang berkait dengan agensi kerajaan. Perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian telah didedahkan oleh Ahli Parlimen Masjid Tanah, Datuk Mas Ermiyati. Anda tonton pendedahan beliau. Hello, Motek, Tourism Malaysia. Apa cerita ni? Sejak bila boleh dihidangkan arak dalam program rasmi kerajaan? Dan adakah sewaktu kerajaan Madani ini perkara yang terlarang dah pun dibenarkan? Saya nak tanya ni. Secara prinsip dan amalan rasmi di Malaysia, tak boleh dihidangkan arak secara terbuka dalam majlis rasmi kerajaan. Yang pertama, sebab demi mematuhi perlembagaan dan juga sensitiviti agama. Dan juga Malaysia yang kita tahu beriktiraf Islam sebagai agama persekutuan. Yang ini termaktub dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan. Jadi, majlis rasmi kerajaan lazimnya kena ambil kira sensitiviti umat Islam yang merupakan majoriti rakyat. Terutama sekali dalam majlis rasmi kerajaan, etika perkhidmatan awam dan juga protokol rasmi. Dan majlis rasmi kerajaan ini biasa dikawal oleh protokol istiadat negara ataupun unit protokol kementerian. Jadi standard praktis, arak tidak dihidangkan secara terbuka. Kalau ada pun, contohnya majlis antarabangsa atau melibatkan tetamu bukan Islam, ini diasingkan dan tidak berada di meja utama ataupun majlis utama. Dan kalau kita tengok, majlis ini adalah anjuran Tourism Malaysia, iaitu berada di bawah Kementerian Pelancongan. Dan tetamu jemputannya adalah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Siapa lagi kalau bukan Wagi Tiong King Sing. Dan kalau kita tengok daripada program rasmi, ini adalah sempena majlis pelancaran kalender acara tahun 2026 Tourism Malaysia, yang mana turut dihadiri oleh pelbagai lapisan pemain industri, termasuklah yang beragama Islam, dan juga yang membuat persembahan itu adalah kanak-kanak sekolah. Saya difahamkan ramai tetamu yang beragama Islam rasa kurang selesa, malah mereka memilih untuk meninggalkan awal majlis tersebut. Dan perlu diingatkan bahawa, sekali lagi saya tekankan bahawa ini adalah majlis rasmi kerajaan. Kalau bukan program rasmi, lantak pilah yang berhormat menteri nak tunggang terbalik mabuk ke, itu yang berhormat menteri dia pasal, saya tak nak masuk campur. Tetapi ini adalah program rasmi kerajaan. Dan saya tekankan, ramai tetamu beragama Islam terpaksa meninggalkan majlis lebih awal apabila terdapat banyak arak yang dihidangkan kepada tetamu bukan Islam. Jadi lepas ni yang berhormat menteri janganlah cakap jangan cakap lagi bahawa if you want to drink, you drink. If you don't want to drink, don't drink. Masalahnya yang berhormat, ini adalah dalam majlis rasmi kerajaan, majlis pelancaran kalender Tourism Malaysia bagi tahun 2026. Adakah kerajaan Madani nak menormalisasikan perbuatan ini? Saya nak tanya dengan kerajaan Madani. Sila jawab. Jawabnya tak jawab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Menteri Pelancongan Tiong King Sing kata, kita bukannya hidang arak dan sebagainya. Ini bukan program rasmi Kementerian Pelancongan. Sebaliknya, ini merupakan program syarikat swasta yang kata apa, yalah kita just menyediakan platform saja. Mereka yang buat. Jadi semua event itu mereka yang aturkan. Kita just biarkan saja. Dan benda itu turut diulang oleh wala cukai termasuklah makhluk yang seorang ini. Okey, dah tahu dah. Yang kecoh pasal hidangan minuman keras tu, rupa-rupanya bukan program anjuran kerajaan. Bukan majlis kerajaan pun. Menteri Pelancongan tampil beri penjelasan. Ia adalah anjuran pihak industri dan sektor swasta
Dengan Tourism Malaysia sekadar pinjam platform memandangkan ia himpunan tetamu antarabangsa. Ini semua salah faham, saudara. Bukan anjuran pihak kerajaan. Itu yang penting. Tourism Malaysia sekadar pinjam platform memandangkan ia himpunan tetamu antarabangsa, saudara. Sekarang ini, anda nak kata, oh ini bukan program kementerian, ini program swasta yang menggunakan platform kementerian dan sebagainya. Kita cuma penyedia ruang saja. Sekarang anda tengok buku atur cara program. Apa lambang yang tertera ke atas itu? Lambang yang tertera itu ialah lambang Tourism Malaysia. Lambang Tourism Malaysia ini adalah lambang syarikat swasta ataupun agensi berkait kerajaan. Ianya adalah lambang agensi berkait dengan kerajaan. Dan anda lihat dia punya itinerary, anda lihat dia punya atur jalan majlis. Ucapan oleh siapa? Ucapan oleh Menteri Pelancongan. Ada tak ucapan dari wakil swasta? Tak ada. Ucapan Menteri Pelancongan atas kapasiti selaku Menteri Pelancongan. Jadi nak tanya kepada wala cukai bodoh dan juga menteri yang nak spin tak habis-habis ini. Ini bukan program rasmi kerajaan ataupun berkait dengan agensi kerajaan ke? Sebab semua jelas dan nyata. Tourism Malaysia, semuanya berkaitan dengan kerajaan sekarang ini. Dan ini juga program yang melancarkan kalender rasmi untuk pelancongan Malaysia tahun 2026. So, siapa yang kau nak tipu sekarang masalahnya kan? Siapa yang kau nak kencing? Tolong jangan spin. Akui saja kau dah buat silap, engkau dah buat sial. Lepas tu kau jangan cuci tangan kata, ini bukan program rasmi kerajaan. Tolong jangan spin. Dalam Tiong King Sing ini merupakan menteri yang sama yang duk marah dekat parlimen. Kalau saya mabuk pun apa masalahnya? Ingat tak benda tu dulu? Dan orang yang sama juga yang mendedahkan yang Tiong King Sing ini mabuk, iaitu Datuk Mas Ermiati. Ingat tak benda tu? Bukan tipu, benda benar-benar terjadi. Dan kepada para wali cukai, terutamanya kau yang beragama Islam. Engkau tu agama Islam. Kau solat 5 waktu. Kau syahadah. Dan kau tahu ada ramai golongan, 10 golongan semuanya yang dilaknat Allah berkaitan dengan arak. Dan salah satu golongannya yang mempertahankan perbuatan itu. Jadi adakah kau nak pertahankan benda itu semata-mata kerana ketaksuban kau terhadap kerajaan Madani ini? Tolong Kau nak pertahankan kerajaan, suka hati kau. Aku tak paksa, aku tak larang. Pandang-pandang kau lah, hak kau. Tetapi kalau benda yang terang-terangan jahat seperti itu, terang-terangan rosak seperti itu, kalau kau pertahankan juga, engkau kena tanya balik hati kau, tanya balik iman kau. Iman aku macam mana? Adakah okey atau tidak? Aku tak kata kau kafir tau. Aku tak kata engkau dah lari akidah. Aku cuma persoalkan, kalau benda itu pun kau pertahankan, kau tanya balik sejauh mana tebalnya iman kau. Itu saja. Kita tak boleh terima benda ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Sejak bila majlis-majlis berkaitan dengan kerajaan, berkaitan dengan agensi kerajaan, ada hidangan arak secara free flow? Ini merupakan satu kebiadaban, satu benda yang mesti diambil tindakan oleh kerajaan Malaysia, oleh PMX. Kalau betul-betul lah dia hendak menyucikan Malaysia dengan anasir-anasir jahat seperti itu. Tetapi tak apa.